Allah beri rezeki, tapi ramai, kenapa ramai orang miskin? Dan kenapa ada miskin? Allah beri. Nabi kata, jikalau Allah beri 2 bukit seorang, tidak akan kenyang perutnya, melainkan nanti dia akan makan tanah. Jadi Allah kalau nak ikut kita, rosaklah dunia ni. Tu habis. Makan tanah benda maknanya mati. Mati barulah tak boleh. Makna kita tamak. Faham lagi? Tamak. 2,000 nak 3,000, 3,000 nak 4,000, 5,000 nak 6,000. Jadi Allah kalau nak ikut kita, rosaklah dunia ni. Faham lagi? Oleh itu Allah tidak beri ikut yang kita nak, dia beri ikut yang dia nak. Fa'alul lima yurid. Dia berlakukan apa saja yang dia pelang, yang dia kehendak. Tidak ikut selera kita. Lepas tu ada hikmah dia. Disuruhkan yang berkaya itu berzakat, disuruh yang banyak duit itu bersedekah. Yang miskin, apa kelebihan dia? Mereka lah yang akan memakmurkan dunia.